Sekarang ni aku pakai Suzuki 650. Very small. Untuk 600cc motosikal ni agak kecil, tapi a very nice bike to be honest. Bunyi ada. So kita nak keluar daripada kita punya kawasan perumahan. Boss, thank you. Dan kita cuba banyaknya kereta. Tak dengar ke tak bunyi enjin, tapi V-twin very linear punya motosikal. Dia tak horsepower ada, torque ada, cuma dia tak terlalu gila untuk motosikal 600cc. So untuk aku ni yang baru dapat lesen motor, it's very nice lah. Benda baru. Yalah. So kita tengok. Alamak, jam lepas kerja. Satu lagi motor ni sebab dia kecil, so mencelah tu sangat-sangat best lah. And untuk kegunaan daily, motor ni walaupun dia 600cc, bagi saya antara 600cc yang agak usable lah on a daily basis sebab dia kecil. Pepah sikit. V-twin brother, V-twin. Sekarang ni body dia aku tukar sikit dia punya handlebar ni. Kalau kau tengok handlebar asal dia agak kecil. So ni aku pakai Z900 punya handlebar, plug and play. Aku beli dekat Kawasaki Sedang. And dia buat bike ni rasa cun lah untuk aku. Kalau tak, tangan aku terlalu kecil kat dalam. So kita popah lagi. Tayar sekarang aku Rosso 4. So ya, kita isi minyak jap. Kita guna budi. Kat mana ada budi ni? Kita tengok dekat tepi ni ada. Alright, kita tutup enjin sekejap. Okay, ni first time isi guna budi ni. So benda pertama yang kita buat adalah keluarkan kad read. Okay, keluarkan IC. Terima kasih kerajaan kerana bagi minyak yang mampu milik. Okay, remove card dan transaction approve. Kita isi. Budi ni dia untuk RON 95 je lah, bukan RON 97. Aku tahu ramai kawan-kawan motor ni dia isi hijau. Kalau hijau kau guna budi tak pakai jugalah, sebab tak ada subsidi kan. So kita try isi penuh. Tank aku dalam 14 liter tak salahnya. Kalau 14 liter tu kita kena main sikit. Kasih dia penuh. Okey, dah penuh. Ni mungkin tak penuh lagi, sebab kalau nak betul-betul penuh kau kena duduk atas motor ni, kasih motor ni straight. Sekarang dia sengit sebelah. So kalau kau pasang nanti, mungkin at most amount charge RM18 sahaja, terus 24. So terima kasih.
now kita tutup dan kita start motor. Kita naik balik. Naik kawan tengok. Aku dah cakap sebab dia, kalau aku berdiri ni baru ada ruang lagi nak isi. Tapi tak apalah, kita bismillah. Kita jalan. Itu dia. So aku pun tak tahu. Plan aku just nak isi minyak. Sekarang 6.30. Oh maka abang, apa buat macam tu bang? Sangat bahaya. Okay, kita baliklah rumah. Sekarang ni aku tengah guna DJI Osmo Nano, kamera kecil baru daripada DJI. Aku lekat dekat baju. Kalau korang perasan, aku tengah tunggu helmet mount dia sebab dia kamera baru. So apa yang menariknya pasal kamera ni adalah dia kecil, sangat kecil. Action kamera yang kecil dikeluarkan oleh DJI. And aku pun ialah nak mencuba balik dalam bidang vlogging ni. Sekarang baru nak main motor, rasa menarik pula nak try macam-macam motor kan. So ni jalan-jalan sekejap dalam kawasan perumahan. Kawasan perumahan aku ni dia apa, sekarang ni aku boleh tutup visor. Tak tahu ada kelainan dari segi suara ataupun tak ada. Mikrofon pula aku guna mikrofon DJI mini mic. So benda yang uniknya, kalau korang pakai DJI GoPro yang petak besar tu, selalunya korang kena beli extension untuk connect dengan intercom korang lah. Kalau macam DJI Osmo ni, kalau dia dengan mikrofon DJI, aku tak perlukan apa, receiver. Aku just beli je mikrofon tu dan dia dah boleh connect dengan kamera aku wirelessly. So memudahkan kerja lah. So itulah, sekarang ni aku duk mencuba dia punya sound quality. Kita tengok. Sebenarnya tak bagus juga sebab motor aku ni agak bising. Main kawasan perumahan ni dia dia boleh jadi apa, mengganggu katanya, mengganggu ketenteraman awam. Tapi yelah, apa boleh buat, kita nak mencuba. So itu saja, sekian daripada aku. Aku akan biar recording ni sampai aku masuk rumah. So tanya kenapa SV650. Sebenarnya motor ni tak ada pun dalam aku punya list aku nak beli. Cuma bila aku tengok review, bila aku tengok apa, banyak forum kat internet, dia orang kata motor ni sangat sesuai untuk beginner, untuk orang yang baru-baru macam aku nak menjinakkan diri. Bukan aku dah 2-3 tahun bawa motor juga, bawa skuter. Tapi kau tahulah, bawa skuter besar tanpa lesen. So bila nak ambil lesen ni, aku pun pinjamlah motor kawan, Suzuki juga, Suzuki V-Strom. And lain lah untuk orang yang baru-baru ni. Bila aku rasa aku suka betul tukar gear, engine braking, bagai semua benda ni yang aku tak dapat kat skuter low end lah. Kalau skuter high end, kalau macam XIDV tu adalah boleh turun gear. Tapi skuter 500cc, 400cc, dia tak ada ability nak main gear tu lah. So bagi aku, lepas aku pinjam motor tu, aku pulang kembali, aku rasa macam alamak
nak kena ada motor manual. So time tu juga aku pasang SV650X yang tahun baru ni, dia tak terlalu mahal. So daripada situ aku ni lah, alamak, ada orang pusat kesihatan nak fogging. So kita masuk cepat-cepat. Okay guys, itu sahaja, kita dah sampai ke rumah. So